saat ini kita bersama-sama dengan Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Azmi bin Haji Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Zakat dan Wakaf Pahang. Assalamualaikum Tuan, selamat datang ke Syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pusat Zakat Pahang kerana telah menyumbang sebanyak 63,000 dana wakalah dan wakaf Pahang kepada sekolah kami. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Ya, sama-sama juga. Ya, baiklah, soalan pertama, apakah peranan yang boleh dimainkan untuk membantu kecemerlangan pelajar di negeri Pahang? Baik, pada masa sekarang, Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang memainkan peranan untuk membantu sekolah-sekolah di negeri Pahang dari sudut agihan, wakalah zakat dan juga sumbangan wakaf kepada pihak sekolah yang menepati kriteria iaitu 90% kaki tangan berzakat dan berwakaf kepada Pusat Kutipan Zakat Pahang, dan insya-Allah dengan hasil daripada bayaran zakat dan juga sumbangan wakaf guru dan kaki tangan, kita salurkan kembali kepada sekolah untuk dimanfaatkan dalam kluster pendidikan dan juga keagamaan di sekolah-sekolah. Pada masa sekarang. Baiklah, soalan terakhir, bagaimana Tuan melihat peranan komuniti dalam menyokong pendidikan anak-anak? Peranan komuniti pada masa sekarang dilihat semakin aktif. Sebagai contoh, PIBG sekolah kita dapat lihat melalui kehadiran ibu bapa ke dalam mesyuarat yang boleh katakan ramai, yang pun memberi komitmen untuk membantu pentadbir dan guru-guru bagi memastikan kecemerlangan anak-anak di sekolah. Ini merupakan salah satu, boleh dikatakan salah satu collaboration ataupun sinergi yang baik pada masa sekarang yang menggabungkan lebih dari 1-2 kumpulan yang besar ini sebagai pemegang taruh kecemerlangan anak-anak. Itu saja. Baiklah, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Bersama-sama dengan kami pada kali ini ialah Tuan Haji Imran Hisham selaku Yang di-Pertua PIBG di Sharks. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang telah diuar-uarkan, tahun ini merupakan tahun terakhir Tuan berkhidmat sebagai Yang di-Pertua PIBG di Sharks. Jadi, sebagai warga Sharks, saya sangat berhutang budi dengan Tuan kerana banyak sumbangan dan budi yang Tuan taburkan sepanjang 14 tahun berada di Sharks. Sehinggalah Sharks ini menjadi sebuah sekolah yang cemerlang dari segi kurikulum dan co-kurikulum. Jadi, saya juga selaku kru Sharks TV, wakil kru Sharks TV, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan kerana sudi menaja kamera untuk kegunaan kami. Sesungguhnya kami akan gunakan sumbangan ini sehabis baik untuk kegunaan dan pembelajaran dalam bidang penyiaran di samping mengharumkan nama sekolah. Terima kasih banyak Tuan. Jadi soalannya Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit kenangan paling manis sepanjang Tuan berada di Sharks. Alhamdulillah. Saya rasa bersyukur kerana dipilih Allah SWT untuk bersama-sama dengan Syak, terutama dalam PIBG Syak ni selama 14 tahun. Dan sepanjang 14 tahun tu dengan saya bersama dengan 6 orang pengetua. Dan banyak kenangan manis sebenarnya. Ya. Yang kenangan pahit tu Alhamdulillah tak ada sepanjang saya berada 14 tahun di Syak. Tetapi kenangan paling manis apabila Sekolah Menengah Sultan Hajah Kasum ni pada tahun lepas dalam peperiksaan SPM-nya merupakan tahun yang terbaik sepanjang penubuhan Syak. Ini 1.96 GPS untuk SPM 2024 merupakan satu pencapaian yang terbaik dan saya bersyukur kepada Allah SWT kerana pada waktu itu saya menjadi YDP dan bersama-sama dengan saya apatah lagi lah memang hero kita Tuan Haji Nonaidi bin Osman selaku pengetua dan juga guru-guru yang lain. Jadi selain dari itu kenangan manis saya sepanjang saya berada di sini di mana ketiga-tiga anak saya telah pun berjaya menamatkan pengajian dan kini seorang dah menamatkan pengajian masternya dan dua lagi masih lagi menuntut di universiti. Jadi itulah kenangan-kenangan manis yang saya rasa sepanjang saya berada di Syak, selain daripada kerjasama dan saya boleh tengoklah cikgu-cikgu di sini telah memberikan
dia punya kerjasama yang amat baik kepada semua program-program pada anak-anak murid. Jadi alhamdulillah saya merasa bertuah kerana dapat berada di Syak selama 14 tahun. Itu dia. Baiklah, soalan yang seterusnya. Mungkin Tuan ada sedikit titipan atau pesanan buat semua warga Sharks, terutamanya guru-guru dan pelajar. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit. InsyaAllah. Jadi dengan pengalaman selama 14 tahun saya berada di Syak, saya dapati guru-guru di sini memang memberikan satu komitmen yang saya kira tak dapatlah saya lihat di sekolah yang lain. Saya terlibat dengan 5 sekolah menengah yang lain. Bukan saya nak kata sekolah lain tak bagus, tetapi komitmen yang diberikan oleh guru-guru kat sini amat luar biasa. Dan saya percaya perkara ini akan diteruskan pada masa-masa akan datang dan insya-Allah dia pasti akan mendatangkan kejayaan kepada Syak. Dan kepada murid-murid Syak, bagi saya mudah aja. Ya, saya lihat sendiri daripada anak saya, artinya kalau hadir ke kelas tambahan, masuk prep dan sebagainya, apa jua kelas tambahan yang buat, ikut, insya-Allah mereka pasti berjaya. Jadi kepada anak-anak Syak, pastikan anda hadir ke sekolah, hadir ke kelas tambahan dan juga prep. Insya-Allah anda akan berjaya. Jadi harapan saya agar cikgu-cikgu teruskan kecemerlangan yang telah dilakukan selama ini dan insya-Allah kecemerlangan itu akan menjadi asbab untuk kita berjaya pada masa-masa akan datang. Jadi selamat maju jaya kepada Syak. Baiklah, terima kasih Tuan atas perkongsian itu tadi.